Dunia Tani dan Ternak oleh Rohaniza binti Wahab. Di sebuah kampung yang aman, terdapat sebuah ladang yang subur. Di sinilah dua sahabat, Amir dan Siti, menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, mereka akan pergi ke ladang untuk melihat tanaman yang mereka tanam. "Lihatlah betapa suburnya tanaman kita, Siti," kata Amir sambil menunjukkan tomato yang merah dan berkilat. "Ini semua rezeki daripada tanah," jawab Siti sambil tersenyum. Mereka berdua merasakan kepuasan melihat hasil kerja keras mereka. Pertanian bukan hanya tentang menanam, tetapi juga tentang menjaga alam dan menghargai rezeki yang diberikan. Amir dan Siti tahu setiap pertanian adalah sumber makanan bagi masyarakat. Setiap hari, mereka memetik sayur-sayuran segar seperti kangkung, sawi dan cili. "Sayur-sayuran ini sangat penting untuk kesihatan kita," kata Siti sambil mengisi bakul. Penduduk kampung datang untuk membeli hasil pertanian mereka. Mereka berdua berasa sangat bangga dapat membantu memberikan makanan segar kepada jiran-jiran. "Tanpa pertanian, kita tidak akan mempunyai makanan," ujar Amir dengan penuh keyakinan. Mereka sedar betapa pentingnya peranan mereka sebagai petani muda. Selain menanam, Amir dan Siti juga terlibat dalam penternakan. Di sebelah ladang, terdapat kandang haiwan yang dipenuhi ayam, lembu dan kambing. "Haiwan-haiwan ini juga sumber rezeki kita," kata Siti sambil memberi makan kepada ayam. "Mereka memberikan kita daging, susu dan telur." Amir setuju dan menambah, "Kita perlu menjaga mereka dengan baik agar mereka sihat." Dengan penuh kasih sayang, mereka memberi perhatian kepada setiap haiwan, menyedari bahawa setiap haiwan mempunyai peranan dalam kehidupan mereka. Setelah beberapa bulan bekerja keras, hasil pertanian dan peternakan mereka telah banyak. Amir dan Siti merancang untuk mengadakan majlis kecil di rumah. "Kita boleh memasak makanan menggunakan hasil kita sendiri," kata Amir bersemangat. Mereka memasak nasi, sayur-sayuran dan menyediakan telur dadar. Keluarga mereka datang untuk merayakan hasil kerja keras. "Rasa makanan ini sangat sedap kerana ia dihasilkan dengan cinta dan usaha," kata Siti sambil tersenyum bangga. Mereka menyedari bahawa rezeki yang diperoleh dari tanah bukan hanya tentang wang, tetapi juga tentang keluarga dan kebahagiaan bersama. Amir dan Siti merenung ladang mereka yang subur. Mereka bersyukur atas setiap titisan hujan, sinar matahari dan tanah yang subur. "Kita perlu menghargai rezeki ini dan menjaga alam sekitar," kata Siti. "Jika kita jaga alam, alam akan jaga kita." Amir mengangguk setuju. Mereka berjanji untuk terus belajar dan berusaha dalam bidang pertanian dan penternakan. Dengan semangat yang tinggi, mereka berharap dapat menjadi petani yang berjaya dan memberi inspirasi kepada orang lain. "Rezeki daripada tanah adalah anugerah dan kita bertanggungjawab untuk menjaganya," ujar Amir dengan penuh semangat. Pengajaran dan kosakata. Kita mestilah bekerja keras dan berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan kerana hasil yang baik memerlukan kesabaran dan usaha yang berterusan. Kita hendaklah bersyukur dengan rezeki yang diperoleh walaupun sederhana kerana kebahagiaan sejati datang daripada kesyukuran terhadap apa yang kita miliki. Kita mestilah bertanggungjawab menjaga alam sekitar kerana dengan menjaga alam, kita akan memastikan sumber rezeki ini berterusan untuk generasi akan datang.